Apakah makna amalan kalau kita buat kelebihannya seperti mengerjakan haji dan umrah? Maksudnya nisbah ganjaran. Katakanlah siapa buat kerja haji umrah boleh 10 kilo pahala. Maka maknanya seperti haji umrah tu wajib dia dapat 10 kilo pahala juga. Jangan salah faham. Dia orang kata kalau kita buat ini, amalan ini, tak payah dah pergi Mekah. Apa? Sama dengan haji. Dia pakar lah tu pada otak dia. Faham? Macam dikatakan apa bendanya, kalau kita semayang apa benda ni, sekali di semayang Masjidil Haram, 100,000 ganda pahala. Semayang di Kuala Ketam, boleh sepahala je, macam sekian. Kita semayang di Masjidil Haram, 100,000. Memang hadis sahih. Lalu dia buat ke mana? Dia hutang kawan dia 100,000. Faham? Dia jumpa Mekah bayar sekian. Kata nak tamu hutang 100,000 sekian. Kenapa? 100,000 betul dah aku hutang mu, tapi sekian ni aku bayar dalam Masjidil Haram. Sama seperti 100,000. Betul. Mu terima tak? Boleh gitu? Itu kepala otak mu. Faham lagi? Sedap gamak Tunggu Mekah congok tu tunggu. Faham lagi kawan tu? Bayar hutang sekian. Dia hutang 100,000 bayar sekian apa? Ganda 100,000 buah hadis sahih. Faham lagi kawan? Kalau hadis sahih aku dah boleh kata apa? Faham bodoh. Faham?